38 orang, 17 lelaki dan 21 wanita. Bangladesh sebanyak 21 orang, 19 lelaki dan 2 wanita. India 18 orang, 16 lelaki, 2 wanita. Nepal 10 dan Pakistan 8. Jadi yang ditahan ini berumur di antara 18 hingga 50 tahun. Yang terdiri daripada 70 lelaki dan 25 wanita. Kesemua yang ditahan ini akan ditempatkan di depo Semenyih, depo imigresi Semenyih untuk siasatan lanjut. Jadi antara kesalahan yang telah dikenal pasti ialah tiadanya dokumen pengenalan diri yang sah serta melanggar syarat-syarat PAS yang dikeluarkan ke atas mereka, dan juga ada juga yang terlibat dalam tinggal di negara ini lebih daripada masa yang telah dibenarkan.